Salah satu sebab kita mudah tarik energi negatif sebab terlalu suka berkongsi awal. Kelebihan yang baru bermula ibarat benih. Kalau asyik gali tunjuk dekat orang, akar dia tak sempat nak kuat dan mungkin terus mati. Setiap kali kita kongsi impian, kita buka ruang untuk penilaian, keraguan dan kadang-kadang cemburu. Biarpun tak semua orang niat jahat, tenaga itu tetap boleh menjadi penghalang kepada pertumbuhan. Sebelum kongsi, tanya diri anda, saya berkongsi untuk bagi inspirasi atau nakkan pengiktirafan? Tak semua benda kena ditunjuk awal. Kadang kejayaan sebenar datang dalam diam. Mantra anda hari ini, saya lindungi apa yang berharga. Saya